Ini adalah Jejak Ketagih Ride, di mana aku kongsikan kepada anda semua tempat-tempat yang menarik yang kami pernah ride sepanjang lebih 3 tahun dan lebih 60 ride di dalam Malaysia. Ayo, let's go! Alright kan, kita dah sampai di rumah kelahiran Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Ni rumah kelahirannya. Di rumah inilah Dr. Mahathir dilahirkan 20 Disember 1925 dan dibesarkan. Jadi semua tempat yang kita pergi hari ni semua dekat-dekat je, tak jauh pun. Jadi alang-alang kita singgah mana yang sempat. Rasanya ini destinasi terakhir kita lah di Alor Star ni. Sampai lah, pernah sampai? Ha? Di sini pernah sampai? Tak pernah. Dia memang cameraman umpahan kak. Bagus abang janggut kita ni jadi fotografer. Masuk tu. Tengok keluar kedai. Boleh nak? Guna juga lah. Jadi mana satu rumah dia? Oh ni. Ni rumah dia. Rumah Dr. Mahathir Mohamad. Ada orang lain juga, ramai juga. Akan jawab. Kalau tak ada angin, kalau kentut tak keluar kan. Kita tak fikir. Apa masuk video punya ke? Cerita kentut-kentut orang tengah rekod lah. Abang apa? Ajak ni cakap baju ni dia tak ada lubang angin. Jadi angin tak masuk. Dan mana kalau kentut tak keluar? Jadi meja nak beli suit, dia kena tanya kentut, tanya Mak Sani. Kena tanya anti apa? Waterproof ke airproof? Saya tak nak waterproof, nak airproof. Keluar ni. Orang cerita kentut-kentut. Cerita lah berak ke apa ke. Ni main apa ni? Dekat Seremban. Gagal. Ni basikal apa? Basikal Mahathir pergi sekolah dengan kolej. Pergi sekolah dengan kolej ya? Ni basikal lah. Oh, kau tengok brake dah tu bang. Tak ada wire tu. Mana ada kabel brake dah. Mama Sri kakak okey. Pancit lah. Pancit dah. Ni lah rupa luaran rumah Tun Dr. Mahathir. Sekarang dah Tun lah. Lupa lah Tun Dr. Mahathir. Satu, dua. Jangan risau kan. Salah rumah. Salah rumah. Nasi ya. Jom kita try naik. Ada Tun. Nak sembang dia jap. Oh. Sila boleh. Ada itu saudara yang tak diketahui. Oh, ni rumah dia. Kena daftar bang. Kena daftar. Terima kasih kerana datang. Terima kasih.
inilah rumah dia. Rumah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oh, ini kursi healing ni. Kursi healing zaman dulu. Pakai sepan dalam rumah pengek. Sama. Sama ya? Ini bilik-bilik dia. So, rumah dia. Kayangan. Dia bukannya orang biasa. Ya. Oh, ni dapur lama. Okey, aku tak tunjuk semua Aku nak korang datang sendiri. Tunjuk semua nanti korang tak datang. Jadi korang datang sendiri lah tengok rumah Tun. Jadi kita turun. Okey, kalau kat bawah ni, kat luar ni dia ada auditorium, ada surau, ada galeri. Itulah benda-benda ni. Rumah dia hanya yang ni je. Ni rumah dia. Rumah Tun Dr. Mahathir Mohamad, Bapa Pemodenan Malaysia, 2 kali Perdana Menteri Malaysia. Okey, Kertajaya sudah sampai. Akhirnya dah bergambar dah. Okey, settle lah. Okey. Jadi semua dah settle, jom. Jom, tergerak. Bye-bye, peace. Di setiap ride bahagia melanda. Okey, jadi aku dah sediakan link Google Map dan juga link untuk tonton video penuh ride kami ni di description kat bawah. Jadi berminat boleh check it out. Karena hadirkan warna kenangan indah kita raih bersama. Berbumbung langit biru